Sebagai contoh, puasa, malam niat, siang meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Simple. Mandi wajib tak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Orang yang tak mandi wajib, tapi ya perinciannya hubungan suami isteri belah malam, waktu halal. Hubungan suami isteri waktu halal. So kodok puasa bila mandi wajib sesudah masuk waktu subuh. Malam-malam lain Tuhan tak sebut, malam bulan puasa dia sebut. Pasal ada orang sangka bila puasa malam tak boleh buat apa. So Quran datang, Quran kata dihalalkan pada malam berpuasa untuk kamu menyetubuhi atau apa-apa aktiviti seks dengan isteri itu. Adakah menjadi puasa seorang itu sekiranya dia mandi wajib masuk waktu subuh, selepas waktu subuh dalam jam 7, 8, 9 pagi? Dia kata kalau kita puasa dulu mandi kediak. Contohnya dia mandi junub pukul 6.30, subuh 5.30. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, seringkali timbul persoalan mengenai keutamaan antara makan sahur dan mandi wajib, terutama bagi mereka yang berada dalam keadaan junub. Ni masuk subuh dah, tak mandi wajib, dia kami sambung makan cokodok. Dia diingat tak sah puasa dia. Mandi wajib tak ada kaitan dengan syarat sah puasa. Mandi wajib ni nak solat. Sebagai contoh, puasa, malam niat, siang meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Simple. Mandi wajib tak termasuk perkara yang membatalkan puasa. Orang yang tak mandi wajib, tapi ya perinciannya hubungan suami isteri belah malam, waktu halal. Hubungan suami isteri waktu halal. Kecuali jika hubungan waktu siang, itu dosa besar. Ada kifarat yang besar. Tapi hubungan yang halal di waktu malam. Okey dah. Niat. Okey. Kemudian, mandi wajib saja lambat. Lepas sahur, masuk subuh, baru mandi wajib. Tak payah makan cokodok sebab puasa tu sah. Memang kena berpuasa. Tapi segerakan mandi wajib untuk solat subuh. Itu tujuan kita mandi wajib dan disegerakan supaya subuh kita tunai, awal dan selepas tu boleh baca Quran dan sebagainya. Jadi insya-Allah isu mandi wajib terlewat sampai waktu subuh, dia bukan isu yang ada berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Tak ada. Dia cuma sesuatu yang dituntut untuk solat, mengaji, baca Quran dan sebagainya. So kodok puasa bila mandi wajib sesudah masuk waktu subuh, sah, tak ada masalah apa. Sekalipun apabila kita mandi menyebabkan masuk air dalam telinga kau, masuk air dalam mulut, cawe masuk air dalam mulut tengah mandi. Ni pun kohong lagu ni. Nah, misal contohnya tengah mandi tu telai air. Telai pula banyak. Sekali dengan cetuk-cetuk apa semua. Kenyal. Maka hukum dia tidak batal kerana tertelai tu kerana buat benda wajib. So hukum dia tak ada masalah. Bolehkah mandi wajib dilakukan selepas azan subuh dan bolehkah kita berpuasa pada hari tersebut? Boleh. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bahawasanya dia telah mandi wajib, dia bersama dengan Nabi, tapi dia mandi wajib apabila telah azan subuh. Maksudnya telah azan subuh, dah masuk dia mandi wajib dan kemudian sembahyang subuh lah. Taklah kata mandi Kak Zuhur saat ni mandi tak tahu lah, takkan tak sembahyang subuh. Maksudnya katakanlah contoh yang praktikal, kita bersama dengan suami kita, kan, kita sahur lah, yang tu jadi sahur kita, kita sama dengan suami kita. Tak ada pun wahillal lakum lailatus siyam arrafasu ila nisaikum. Jadi dia Quran sebut lagi dihalalkan pada malam kamu berpuasa untuk kamu rafas. Rafasnya asal rafas, ustaz tahu. Rafas asalnya maksud berlucahan. Maksudnya rafas ni benda yang maksud mengadakan hubungan seks dengan pasangan kamu, dengan suami, dengan isteri. Allah sebut malam-malam lain Tuhan tak sebut, malam bulan puasa dia sebut. Pasal ada orang sangka bila puasa malam tak boleh buat apa. So Quran datang, Quran kata dihalalkan pada malam berpuasa untuk kamu menyetubuhi atau apa-apa aktiviti seks dengan isteri ataupun suami kamu. So katakanlah dia buat benda tu, tak apa bulan-bulan puasa saya sebut daripada orang keadaan tenang. Apa nama? Katalah dia buat hal yang demikian itu,
Tiba-tiba dia lepas sahur lah kata makan-makan, dia lalu dia berhubung bersetubuh dengan isterinya. Lepas bersetubuh selesai aja, tiba-tiba orang azan. Tak mandi lagi kan? Lepas tu kita pun mandi, lepas semua pergi masjid. Boleh atau tak? Boleh. Tapi kalau bersetubuh selepas orang azan, tu memang tak boleh, kena 2 bulan betul-betul. Tu jangan nak cari pasal. Adakah menjadi puasa seorang itu sekiranya dia mandi wajib masuk waktu subuh, selepas waktu subuh dalam jam 7, 8, 9 pagi? Dia kata kalau kita puasa dulu mandi kediam. Contohnya dia mandi junub pukul 6.30, subuh 5.30. Dia kejut 6 suku lewat sikit. Maka puasa dulu lah tak? Baru mandi. Jawabnya tidak, syarat kena mandi dulu. Sebab tu syarat sah puasa tidak ada suci daripada hadas. Kalau syarat sah sembahyang, suci daripada hadas. Tak suci, tak sah. Tapi tidak ada kitab kata syarat sah puasa suci daripada hadas. Makna orang berpuasa dalam berhadas sah. Boleh, tak ada masalah. Mayang subuh dulu mandi kediam pun boleh. Gua ni Tok Imam bangun pagi mandi biasa, tak mandi junub, padahal pagi Jumaat. Kadang-kadang dengar qamat pergi sujud sejadah. Faham? Tengah wirid teringat, tak ingat mandi junub. Nampak tak? Dan semayang dulu, balik baru mandi. Betul tak? Ada apa tak ingat, jangan kabur ke jemaah dah. Pengumuman, saya sebenarnya terlupa mandi junub. Balik awal kalau gitu. Dia panggil Tok Imam bodoh. Hukum mandi wajib dan sahur dalam keadaan junub. Menurut majoriti ulama, puasa seseorang adalah sah walaupun dia memasuki waktu subuh dalam keadaan junub dan belum mandi wajib. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan junub kerana berhubungan dengan isterinya. Lalu beliau mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, makan sahur dalam keadaan junub tidak membatalkan puasa. Namun, disunatkan untuk mandi wajib sebelum terbit fajar agar dapat memulakan puasa dalam keadaan suci. Keutamaan antara sahur dan mandi wajib. Jika waktu sahur hampir habis dan seseorang masih dalam keadaan junub, maka didahulukan makan sahur. Ini kerana makan sahur adalah sunat yang sangat digalakkan dan waktunya terhad. Mandi wajib pula boleh dilakukan selepas waktu subuh. Namun, sebaiknya mandi wajib dilakukan sebelum menunaikan solat subuh. Kesimpulan. Puasa adalah sah walaupun seseorang makan sahur dalam keadaan junub. Didahulukan makan sahur jika waktu hampir habis, kemudian mandi wajib. Sebaiknya mandi wajib dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Sentiasa merujuk kepada pihak-pihak yang berwajib dalam hal hukum agama agar tidak timbul kekeliruan. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan kepada anda. Kami ingin memperkenalkan kepada anda satu laman yang penuh manfaat, Amanah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat terbaik untuk mempelajari Al-Quran secara online. Dapatkan akses kepada tafsir, panduan tajwid dan banyak lagi secara percuma.